Ni surau dia ni. Surau dia. Belakang ni tak tahu. Tapi diorang cakap belah belakang ni kuat sikit. Ada orang duduk lah. Ada lori mat. Labu ada orang suruh pi siapa? Yang main-main geng. Labu Palau. Okay. Udin. Mantap lah Udin. Goreng, semangat. Thank you Udin. Mantap Udin. Goreng, tolong guys yang lain-lain. Boy, belakang macam ada orang lah boy. Ada lori. Ada lori.
ada orang lah. Nak lalu ke belakang tu lalu ke sini. Ke belakang sebab ada macam lori. Tak, kita daripada depan tu tengok. Kau tadi waktu siang datang dekat sini bunyi tak? Mana dia? Ha? Aku tak naik atas. Ui, sini bunyi tadi. Kodok dekat atas ni. Dekat pintu bergegar-gegar macam ada yang berlari. Angin, tapi juga tak ada angin. Tak keluar ni awak kena tekan dekat bunyi. Dekat dinding jangan tu. Come on guys. Dekat dinding. Awak kena tekan dekat dinding. Aku rasa dia sewa tempat ni lah boy. Ha? Aku rasa dia sewa tempat ni. Dia buat tempat catering. Tahu lah. Ni kitchen ni. Kitchen ni. Masih ada ni. Untuk minum saja. Untuk apa? Untuk minum saja. Tapi lori tu kat belakang ni. Ya, dia siap. Kita pergi belakang. Ada lagi ni. Bodoh lah. Terima kasih Hasaju untuk RM5-nya. Terkejut pun dia, ya Allah. Ni nampak ni. Ni orang baring macam orang jaga tau. Kau dah tahu mungkin dia buka apa boleh jadi juga. Ya, orang donate pun. Kalau apa pun. Buka lampu ni, kita buka. Dia tarik karung dari mana? Tak tahu. Tapi dia ada yang lampu dia tarik wire. Aku pun nampak. Sebab ada yang dah putus lah ni. Mai. TV semua dah putus. Tak ada jalan. Tak ada jalan. Tak payahlah lari. Bukan, aku nampak sesuatu kat sana. Aku tutup lampu. Astaghfirullahaladzim. Kau tahu kawan kau ni kaki terkejut. Betul tidak terkejut? Sebab basuh dia. Ada jalan bang, di situ. Astaga, ada jalan situ. Boleh tak? Ada elektrik kat sini ada. Nampak ni. Tak tahu dia tarik wire daripada mana. Apa benda siap. Siapa tu? Tiang kot.
yang ada elektrik, ada tempat yang tak ada. Apa? Ada mata apa kat dalam hutan lepaskan belakang ni. Aku tak suka manusia unduhnya kau. Ha? Jalanlah. Kau tak suka apa tadi? Aku tak suka manusia undur macam kau. Yang undur? Ha. Udah. Oi. Barang-barang catering. Go guys, daily kita tak bergerak geng. Geng, daily kita tak bergerak guys. Come on. Saya tunjuk. Ya. Tak nanti dia orang lagi cari mana ni? Mana dia nak aku? Oh, tiang ni. Tadi kita nampak tu tiang. Udin, thank you Udin. Ui, luas ya geng. Orang tengok geng sampai ke hujung. Dalam tu dah luar. Sini je lah. Terus je. Tak ada belakang. Ujung sekali. Kita start ujung sekali baru ke depan ni. Fida, thank you. Terus geng, enak-enak kita guys. Enak kita jalan. Jauh lagi perjalanan kita. Kita masih lagi ada dalam berbelas-belas blok lagi geng. Thank you. Terus geng, enak-enak kita enak. Jauh lagi ni geng ke belakang. Oh.
ada dua bangkai kan? Ha? Okey, saya faham. Saya faham. Itu TikTok sorry. Betul? Apa? Ada suara di depan ni. Assalamualaikum. Ada suara bu. Serius. Dia suara tu di sebalik bunyi suara anjing. Guys, korang perasan tak guys? Dia di sebalik suara bunyi anjing. Ni last ke? Lagi? Toilet ni. Siapa lah dapat projek ni kan? Si Masyuk. Tu last ke? Ada lagi? Kepala ni. Dah habis lah? Oh ni last. F8 quick. Tahu lah sebab belakang tu ni kebun. Oh. Bau. Apa rasa dia menggunakan untuk kebun itu? Dia nak lalu. Ni kesan motor ni. Kesan motor. Sebab ada satu tong biru tu bilang. Ada bunyi. Jelaskan lagi. Bau. Tu kebun ni belakang ni. Kebun. Wayar dia semua hidup. Kalau ditinggalkan lampu tak mesti. Apa dia? Tak, tu lampu solar memang ada. Ni nampak oh. Durian. Pokok durian. Ada durian tu? Hoi. Depan aku je. Astaghfirullahaladzim. Bodoh sial. Aku pun terkejut pun. Depan aku. Apa dia? Ada ni, tali pinggang. Tali Teping apa? Tak tahu. Aku tak Buat tahu. bunyi kat bawah. Terima kasih Kak. Kak Fida, thank you. Untuk 10. Dengar jelas man. Aku suara kau. Tak payah lagi situ dah. So kita masuk lagi. Ini tempat dia ni. Kalau macam gini memang tempat dia. Ada tali pinggang guys, ada tali pinggang. Labu, telinga, mata, hidung semua pancual. Ada geng, sebab kawasan ni adalah kawasan panas. Okey, dekat dalam bangunan adalah kawasan panas. So, kalau dekat luar hujan, binatang-binatang ni akan suka pergi tempat-tempat yang panas. So, diorang memang akan masuk dalam dom guys, untuk keringkan badan dia. Bangunan ni guys, dia bersambung tau daripada bangunan tempat tidur dan juga toilet dia bersambung. So dia menjadikan bangunan panjang. Tu depan mata siap bunyi tadi. Terdiam. Tu depan mata tu geng. Tempat ni sama je geng, 10 tahun. 10 tahun ditinggalkan. Tapi dia dijaga. Faham tak? Mata tajam pun tak nampak apa-apa Dia dijaga. Mata tajam pun.
Masuk belakang tu bang, ada kolam. Mana ni? Dalam ni ke? Ni kolam. Tak tahu lah kolam apa ni. Tadahan ke apa ke? Tong sampah ke? Ayo malam. Go geng, go. Semangat geng, ramai-ramai. Oh, dekat tepi bukit tu. Oh, taklah saya pergi sana. Sebab dah bunyi lah dengar tadi. Geng, come on geng, ramai-ramai. Tak bergerak geng. Saya ni tak rehat geng. Kita terus jalan je guys. Sambil-sambil kita push, sambil-sambil kita tengok geng. Sebab saya nak cerita kat korang tempat ni apa, misteri apa, cerita. Saya tak ada cerita. Tapi kita explore sama-sama, kita rungkai sama-sama geng. Kita pun tak tahu guys apa yang pernah terjadi dekat sini. Tapi apa yang saya boleh tunjuk kat korang ni, satu benda yang sangat-sangat menarik. Sebab tempat ni sangat-sangat macam seperti dijaga. Barang-barang semua ada lagi. Tapi adalah bilik yang kosong. Ada yang bilik ada siap katil. Semua ada lengkap. So semangat geng, come on. Go geng, go. Yang mana yang belum paskat guys. Yang mana belum paskat dulu. Come on geng, kita nak capai 20k pun nak 1 jam geng. Nak capai 20k pun 1 jam. Come on lah guys. Kita ada 2,600 orang geng. Seorang satu enhad pun dah okey dah guys. Saya dah senyum dah tengok. Tak adalah skrin tu kosong geng. Baru. Ini dah update katil. Mana katil? Boy, aku jumpa telur dia. Terima kasih Kak Imam. Telur dia? Oh, betul lah. Abang Man. Tapi dah pecah kan? Dah pecah. Abang Man, thank you Abang Man. Ui, Abang Man 30 tu geng. Steady tu Abang Man. Ya Allah Abang Man. Thank you Abang Man. Mas Melo 30 enhad tu guys. Terima kasih tu bang. Alhamdulillah. Terus geng, tolong Abang Man sekali geng, ramai-ramai. Oh, ni penghujung dia. Orang cakap penghujung dia ni ada kolam. Tapi rasanya kolam tu kolam ni kot. Kolam kebun. Kipas tu nampak elok lagi. Ya. Memang tempat ni dijaga lah guys. Tempat ni dijaga. Biasanya warden duduk belakang. Wadak bupis. Ya Allah, ni Zamir. Zamir. Di Zamir.
Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Meh, thank you meh. Wih ya Allah, alhamdulillah wih ya Allah. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Syukur rezeki Allah. Gila weh, 12 hari weh. 12 hari kita kat utara weh, ya Allah. Terus semangat Bu. Ya Allah. Semangat, semangat. Doakan dulu, curhat dulu, okey? Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ya Allah. Meh, thank you meh. Mas Melo, thank you. Yang lain, Abang Man, Nora, yang lain-lain geng, semangat. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah Akbar. Nia, thank you. Oh, geng. Kita ada duit nak bayar duit homestay, duit boat geng. Ya Allah. Meh, thank you meh. Kita ada duit nak bayar duit boat geng. Duit boat pergi Jerejak geng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Astagfirullah. Alhamdulillah. Woi, alhamdulillah ya Allah. Semangat geng, semangat. Aku janji aku akan habiskan lokasi ni. Saya akan habiskan lokasi ni malam ni juga geng. Tak kisahlah pukul 4 ke pukul 5 geng. Okay, ini adalah blok yang terakhir. Dan kita ni berada di blok yang kedua, ketiga, keempat dan berbelas-belas blok lagi geng kita akan habiskan. Wih, apa tu? Abang Man! Tu di Bekasi Abang Man. Thank you bang. Alhamdulillah. Mas Melo, thank you. Dekat mana ni boleh tengok VTT guys. Korang boleh tengok VTT. Kita dah start daripada pukul 11 tadi. Ui, apa tu? Kita dah start daripada pukul 11 lagi geng.
Azrul Auto Assist. Ya Allah. Mantap lah Azrul Auto Assist. Teruskan, jom. Dom perempuan ni, ya. Mana-mana dom yang ada zinc ni memang dom perempuan, guys. Korang hangat. Ramai-ramai dah tu. Semangat. Masuk dekat belakang ini aku cakap ada tom biru ada. Tom biru. Mana? Tom biru atas ada. lah. Aku rasa. Oh, stop. Stop. Tak nampak dah. Lebih baik kau menit je. Boy. Ha? Apa? Ha? Apa? Bukan anjing. Anjing. Confirm anjing, papa anjing. Babu buat tu lah. Nia, thank you Nia. Terima kasih Fahli. Oh guys, semangat semua, jom. Teruskan bersemangat guys, bangka. Oh, ni kolam kot. Oh, geng go. Mana? Ni kolam. Mas Melo, thank you. Tak, kolam ni memang ada setiap toilet. Setiap toilet memang ada kolam dua ni. Kolam ni yang dimasukkan kot. Sebab aku pergi belakang tadi dulu. Aku lagi dekat dom yang belakang kan. Tak ada kolam tu. Yang diorang cakap kolam tu, kepala tahu kan tu. Kolam. Tempat mandi je tu. Boleh? Tak lah. Bapak kau bodoh. Lah. Sial. Azim. Kau ni. Bodoh, aku pun terkejut anjing. Engkau dah macam social bus aku, kau tahu tak bunyi dia? Bodoh betul lah. Bu. Dekat YT aku nampak kau meluncak tu. Jelas pun jelas. Bodoh. Dia susun kat tengah-tengah, dia tak letak kat dinding. Takut rosak. Labu Nas cari. Saya dekat ujung sekali, geng. Bagi tahu Nas, saya dekat atas ujung sekali. Dewan ujung sekali. Dewan atas tapi ujung sekali. Bagi tahu Nas ni tu. Dia tu belum pada apa. Allahu Akbar. Pula kita bu, give aku pula tu. Di Zamir. Mas Melo. Come on, geng. Semangat, geng. Hari-hari semangat, geng. Hari-hari, geng. Saya tak pernah cuti untuk korang, geng. Come on, guys. Come on. Geng, bagilah hari ni betul-betul kita punya tas 100, geng. Sekarang dah 77, geng. 30k lagi, guys. Dah lama, geng, tas kita tak 100, geng. Ana, thank you. Go. Ana, thank you, Ana. Bunga, thank you.
Tak payah layan geng, tak payah layan. Tak payah layan. Nanti apa dia akan cakap apa? Banyak penjilat lah kat sini. Cakap thank you comment je geng. Thank you comment je. Apa ni? Labu Nas cakap ada explore lain datang sini, nama dia Nas Naga. Nas apa? Umi thank you. Nas Naga. Ini dom bang. Abang bilang senang. Ini dom. Kak Ana thank you. So ramai-ramai pergi ke so dia orang akan tidur kat sini dia ramai-ramai. Kenapa Terbengkalai? Dia ditutup pada tahun 2018 kan? Jadi dia ditutup pada 2018. So dari situlah tempat ni terbiar begitu saja. Tapi mengikut apa yang kita orang nampak sekarang, cat macam baru cat, muka pun macam baru cat juga, macam baru bersihkan. Ataupun muka baru, tempat ni macam akan dibaik dulu. Amir! Weh. Ayo pula ni. Semangat mu. Weh. Ana thank you. Aku dah lama tak buat benda ni. Ya Allah. Semoga korang kat dalam live saya ni semoga terus kaya geng. Khaira thank you. Allah. Semoga korang kaya terus geng. Saya dah lama tak buat benda ni geng. Sumpah saya cakap saya dah lama tak buat benda ni. Allahu Akbar. Nora. Allahu Akbar. Ya Allah. Alhamdulillah. Geng, ya Allah 100k weh. 100k geng. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Kamu murahkanlah rezeki ya Allah. Kamu murahkanlah rezeki semua yang ada dalam live saya ya Allah. Kamu murahkanlah rezeki viewer-viewerku ya Allah seperti air zam-zam yang mengalir ya Allah. Allah, kita ada duit-duit bot geng. Kita ada duit-duit bot ya Allah. Boy, kita dah ada duit-duit bot. Boy, kita dah ada duit bot. Kita dah ada duit bot. Duit bot? Kita dah ada duit-duit bot. Semangat, semangat. Semangat terus. Go. Terus. Tadi aku buka yang atas tu. Tak apa. Apa so? Ada. Ada elektrik? Ada. Mau tengok kah? Nak bawa lah.
Bergerak guys, bergerak. Geng, bergerak geng. Guys. Bergerak guys, bergerak tu. Nampak tak kamu? Terima kasih akak dia tu. Bergerak weh. Janganlah dengar sangat bunyi tu. Cover line lah sikit. Sudah aku tutup kah? Minta aku lagi. Dah tak hidup pula. Tadi kata meletup dia tutup. Bulu rumah aku naik ni labu. Tak. Boy on. Itu boy on. Tak. Jangan tertipu. Jangan tertipu. Dan tengah-tengah bunyi ketak kutuk. Itu lagi dahsyat daripada prop tu. Pakai elektrik power terus. Tapi dah tak ada geng. Dah tak menyala dah. Tendang kot. Tendang. Yalah berapa lama pula tempat ni. Tendang balik. Ada elektrik, ada setengah yang ada elektrik, ada setengah yang tak ada elektrik. Sebab boy saja je dia try on ni, TV ni, dia try on TV ni, tengok on menyala. Apa? Hah? Bunyi karen? Kau jangan gila terbakar tempat ni kang. Kau dah off belum? Depan, belakang. DB. Betul lah. Tutup. Bahaya ni. Sebab tempat ni dah lama tak on. So. Tak, dia tendang tu. Kau kena tutup balik. Dia tendang tadi. Tapi kenapa dia bunyi elektrik? Ini di luar. Ya, bila kau on kenapa bunyi elektrik? Ini di luar. Ya, kenapa kau on bunyi elektrik? Manalah aku tahu. Kita try yang tu. Dah kau try pula. Dia sebab ada banyak kesan-kesan bocor dah. Dah. Sebab ni TV lain boy. Ni TV lain nampak kau. Aku kena tolak tendang balik ke bawah. Baik, ni TV lain. So aku kena tolak Ni tendang TV balik lain. ke bawah. Nampak kau. Tendang balik semua. Tutup. Takut dia keluar ada juga kot. Baik, ni TV lain. Ini TV lain. Jangan kau suruh pun lagi ya, main yang elektrik. Nanti orang cakap ini mau kerja TNBK mau paranormal. Paranormal tu kayaknya. Orang cakap Nas kena teruk. Kau tengok tai dia. Bukan, tu tai anjing. Tak. Dia dua benda je yang tai bulat-bulat ni. Kalau tai dia bulat besar sikit macam biji pinang, iaitu panther. Kalau macam ni musang. Ni najis musang. Kalau biji-biji dia besar macam pokok biji pinang, yang itu panther guys. Tapi kalau kecil-kecil itu musang. Allahu Akbar. Ya Allah. Izamir, thank you. Tak boleh korang hari ni. Tolonglah jangan hari ni. Hari ni yang terakhir geng. Tolonglah. Saya tak boleh bagi tahu korang hari apa yang kita berada di Reja. Tapi saya boleh bagi tahu korang minggu ni geng. Minggu ni geng, tolonglah. Jerejak tu kasih meletup lagi. Hadiah anniversary, ya Allah. Ya doh, anniversary aku semalam tak ada apa Zia. Semalam anniversary Tiger Legacy tak ada apa-apa duk. Weh. Du. Asal Nas? Nas. Meletup-letup boy. Asal? Meletup-letup tu apa?
Terus geng, terus. Semangat geng. Saya dah cakap geng, kita yang besar-besar ni tak hari-hari ada geng. Terus semangat lah, ramai-ramai. Yang kecil-kecil tak apa geng. Handhard ke, donat ke. Terus ni. Oh. Adir. Oi. Hang kutuk aku ni. Hang kutuk aku dengar. Tak, aku cakap dekat river. Tak, hang cakap nak barah lepas tu pakai slipper. Bukan, kau salah dengar Aduh. Ada lah tu benda nak menggigit. Elok lagi nak parah daripada tidur. Dia nak tak nak dia gini tak jalan dia. Dia jalan lah kejap lagi. Dia nak turun. Satu dua orang. Bersemut pula. Ha? Mana? Oh. Tapi belakang sekali tu bahaya, jangan. Tadi kita orang dengar bunyi ular. Dekat Jerejak nanti ada grup tong-tong tak? Tak tahulah saya. Yang buat tu bukan saya tak? Yang buat tu bukan saya. Oh, ni dom dia diu ke dia nyengit sebenarnya? Oh, ni kecil sikit lah. Ni macam berapa orang? Ataupun ni dia punya pelatih kot? Aku rasa ni bilik belajar. Ha? Tak, bilik belajar kat ujung. Dekat bawah. Aku dah tengok tadi. Belah ujung sana. Tapi dia tak sambung kan, boy? Pintu dia kat tengah, Mat. Pintu dia kat tengah. Dia ada beberapa bilik yang ada barang, geng. Terutamanya yang dekat bawah sekali. Cuma dekat bawah tu ada satu blok tu, tapi penuh dengan kulit ular, kulit ular. Ada 4 ekor, geng. Ada 4 ekor. So saya risau nak main kat sana. Tadi saya main kejap je kat situ. Padahal tadi petang dekat situ lah void paling best. Tapi petang tadi saya tak nampak kulit ular tu. Rupanya berlambak dekat kesan katil tu.
Pintu terbuka lah bu, mana? Di sini. Sebab dia kosong kan. Jangan buat kita tak ada ni. Mana? Ada kelibat kat depan. Kita tengok member depan dulu macam kelakar ni. Mana? Depan mana gila? Tadi tu tutup, lepas tu buka balik. Mana pintu ni ke? Tak ada apa-apa lah. Inilah aku malas ni. Start bersemut-semut. Bersemut siap. Sekejap geng. Kau sepah-sepah semut. Rehat dalam bu, kaki dah sakit tu. Tak apa geng. Saya okey lagi. Orang semangat, saya mesti semangat geng. Oh. Tahu tak? Cross ni. Bu nak cross. Bu nak cross bu. Bu nak cross. Jom. Bukan jap. Aku ambil sesuatu untuk cross. Apa dia? Tak payah. Ha? Pijak je. Ni daripada tepi ni. Confirm? Ni kau nak pijak tempat semak-semak tu kan. Confirm lah? Ya. Sini tak ada apa, kosong. Ha? Banyak dah kosong. Tu ada macam rumah. Rumah apa? Rumah apa tu yang kecil-kecil apa? Rumah buat. Ha. Aduh, shit. Aduh. Ni apa siap? Projek ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa ni? Weh. Woi. Bau betai bau. Sky piece sky. Oh sky piece. Oh sky. Suruh lapis sekali. Tolonglah sky. Dizamir. Oh ni memanjang ni. Dia memanjang. Dia melintang memanjang. Tu dewan tu. Kita akan jalan sampai hujung. Dia tak ada bilik dah yang penuh dengan katil macam dom bawah. Tak ada, tapi sini macam ada jalan tau. Jalan tau tu. Ya, jalan tak pergi hujung lah. Dia kan dua jalan. Kiri kanan. Kiri kanan. Astaghfirullahaladzim. Lawang ni kan. Lupa tu. Menyampak ke lawang ni. Oh, ni aku risau. Lari ke depan. Okey dah, okey dah. Dia lari kurus pula. Sama, dia memang